Saya memegang watak sebagai Iliana. Saya seorang fashion designer dalam cerita tu dan kita ada projek yang kita kena ambil gambar dekat sebuah bangunan terbengkalai. So dekat situlah bermulanya segala-galanya sebab saya terjumpa satu rantai yang saya rasa sangat interesting. Watak Iliana ni dia seorang sangat degil and dia sangat curious nak tahu apa benda ni sebenarnya. Watak kali ni sangat berbeza. Ana bawa dua watak dalam filem ni. First watak hantu, kedua watak yang mencabar, watak orang asli. Apa yang sangat mencabar, sangat out of the box lah kan orang cakap kan. Sana kena bawa bahasa orang asli. Bahasa orang asli ni bila bercakap korang akan dengar macam bahasa Jawa lah. Hai semua, saya Nafis Anwar dan dalam Lakus Penghulu Jin ni saya membawa watak sebagai Ahmad. Dan Ahmad ini kalau saya ceritakan dekat semua merupakan seorang yang special dan dia merupakan antara watak yang memainkan peranan besar kerana di mana watak tersebut berada dekat situ, so dia merupakan watak yang ada peranan besar lah. Itu je cukup. Menghadirkan diri dan emosi dan roh kami dalam majlis sambutan Aidilfitri Metro Wave pada hari ini. Saya sebenarnya sangat-sangat excited untuk tengok the whole film of Citra Apartments sebab bila saya tengok trailer tu sendiri saya rasa saya dah bagi 101% yang terbaik untuk karakter saya dan saya pula bekerja dengan artis-artis bawah MIG and diorang pun bagi 100% komitmen and saya rasa cerita ni akan boom insyaAllah. Pihak MIG bagi kelas lakonan 2 hari, so masa tu je Hana sempat nak go through dialog tu kan. So bila hari yang nak shooting tu, before masuk set, every time Hana akan practice dialog orang asli. Okey, bagi saya perjalanan penggambaran setakat ini berjalan dengan lancar. Akan tetapi macam biasalah gangguan-gangguan alam itu memang tak dapat dielakkan. Dan tadi untuk behind the scene punya cabaran adalah bagaimana saya nak menjayakan watak Ahmad ini dan visualkan kepada penonton supaya mereka tahu, oh, watak Ahmad ini begini. Oh, dia macam ni. Oh, kenapa dia macam ni? Macam itulah. Saya dah bekerja dengan Amor Rizan dah banyak kali and I love working with Amor sebab dia sangat-sangat professional dan dengan Amor saya senang nak communicate. Kalau saya rasa saya nak buat macam ni, saya tanya advice dia cakap okey ke tak dan kita can proceed. So tak susah lah. Alhamdulillah tim Kaz, Alisha, Jonathan, ada Chia dan yang lain-lain juga, semua sangat membantu dan sangat memberi. Walaupun ramai new faces, fresh faces dalam filem ni tapi diorang sangat memberilah. Kalau ada scene saya akan baca balik scene tu, saya akan tengok balik, saya akan refer balik dan dekat set pun saya akan discussion dengan pengarah, dengan rakan lakon juga. Boleh ke kalau saya begini, adakah okey ataupun tak sesuai kan? Kalau untuk preparation sebelum penggambaran, macam biasalah tugas seorang pelakon itu memerlukan mengkaji watak itu bagaimana, apa background story dia, apa yang pernah terjadi sampai dia jadi macam tu. Itulah saya rasa cabaran saya setakat ini. Juga mengucapkan ribuan terima kasih dalam ini suasana hari raya dia memberi saya sponsor lokasi dan makanan M World Hotel. Kita bagi mereka tempat. Kepada M World Hotel, terima kasih sebab adakan kami dekat sini dengan makanan yang sedap. Banyak sangat choices of food. Semuanya sedap. Saya ni tengah pregnant, so saya makan banyak. Bila makan banyak ni, saya try lah macam-macam dan semuanya sedap Alhamdulillah. And space pun sangat cantik. And thank you to MIG sebab jemput saya hari ni. Thank you. Terima kasih pada M World Hotel kerana menaja pumpang-pumpang MIG pada hari ini. Terima kasih banyak. Oh ya Allah, lagi nak tambah lagi ni. Hana nak ucap terima kasih pada M World Hotel PJ sebab sponsor kita orang. Semua orang dekat sini makanan sangat-sangat sedap, dessert pun sedap, tempat pun sangat selesa and vibes pun best. Thank you. Okey, kepada semua penonton Tega Panggung Wayang sekarang ni, jangan lupa untuk saksikan filem Lakus Penghulu Jin dan juga Citra Apartments. Akan datang ni Pawagam. I akan guarantee korang cerita ni korang akan suka, korang akan love. Kalau bukan kita sendiri, siapa lagi? Nantikan.